Dah macam lampu Christmas kan? Detail. Asal detail ni masalah dia mesti ABS. Korang tahu, hari tu ada 2 biji detail datang dekat kita orang. So, macam biasalah, Beetle ni masalah dia mesti nak berkenaan dengan ABS. So, masa first, customer datang kat kita orang, dia complain, dia bagi tahu brake dia semua normal macam biasa. Cuma dekat meter, indikator pasal ABS keluar. Dah macam lampu Christmas kan? So, sebabkan macam tu, technician kita orang pergi scan. Result daripada full diagnosis, kita orang dapat keluarkan dengan satu error code yang common untuk ABS, iaitu ABS operation. So, sebabkan macam tu, technician kita orang dapat bertindak dengan pantas. Diorang dah buka and dah repair. And sekarang, dah siap pasang, kita orang just tunggu masa untuk test saja. And satu lagi aku nak share kat korang. Kalau katakan korang repair dekat kita orang, harga yang kita orang bagi akan termasuk harga repair, harga upah, termasuk kita bleeding dan sekali dengan minyak brake. Semuanya dah termasuk dalam satu harga. So, kepada pengguna Volkswagen Beetle, kalau kata korang hadapi masalah yang sama, ada fault code ABS operation, lampu indikator keluar dah macam lampu Christmas, korang perlukan bantuan, korang boleh klik link di bio. Okay guys, jumpa next video.